Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke acara Kemuncak yang kita semua nanti-nantikan, Hari Anugerah Cemerlang 2025 Sekolah Kebangsaan Seri Indra. Dan hari ini kita akan meraihkan anugerah yang paling berprestij, iaitu Anugerah Tokoh Khas. Ini bukan sekadar trofi tapi ia adalah satu pengiktirafan tertinggi buat murid yang benar-benar menjadi contoh kecemerlangan. Jadi persoalannya, siapakah insan istimewa yang telah dipilih untuk tahun 2025 ini? Penerima anugerah ini adalah seorang murid yang pencapaiannya bukan sahaja hebat di dalam kelas tapi juga di luar, dan yang paling penting, menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Dengan penuh rasa bangga, marilah kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada tokoh khas 2025, Humairah Ulfa binti Mohad Rizal dari kelas 6 Dinamik. Bukan sahaja seorang pelajar yang pintar, Humairah Ulfa juga punya impian yang besar, iaitu untuk berbakti kepada masyarakat, sama ada sebagai seorang peguam ataupun doktor. Satu wawasan yang sangat mulia. Hebat kan? Tapi dari mana semuanya bermula? Nah, perjalanan kecemerlangan Humairah Ulfa ini sebenarnya berakar umbi di sini, di sekolah kita sendiri. Kepimpinan beliau itu bukan sekadar dilihat, tapi betul-betul dirasai oleh semua. Jom kita lihat sendiri bagaimana beliau memimpin melalui teladannya. Lihat sahajalah portfolio kepimpinan beliau. Sebagai ketua pengawas, beliau memikul tanggungjawab yang sangat besar. Kemudian sebagai pengurusi kelab media, di sinilah kreativiti beliau benar-benar terserlah. Beliau juga aktif sebagai naib pengurusi TUSPA dan AJK Sukan Catur. Ini semua membuktikan beliau bukan sahaja pemimpin yang berkaliber, tetapi juga sangat serba boleh. Baiklah, dari kepimpinan di peringkat sekolah, Humairah Ulfa tidak berhenti di situ. Beliau membawa semangat juangnya ke arena yang lebih besar. Sekarang, mari kita saksikan pula legasi pencapaian yang telah diukir oleh beliau, yang telah mengharumkan nama sekolah kita, malah nama negara. Ya, anda tak salah lihat. Pencapaian beliau telah pun melangkaui sempadan negara. Humairah Ulfa telah berjaya meraih bukan satu, tetapi 2 anugerah di Persada Antarabangsa. Ini satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa dan amat membanggakan kita semua. Bayangkan, di pentas dunia, dalam Virtual Innovation Competition 2025, beliau bukan sekadar memenangi pingat emas, tahu tak? Beliau juga diiktiraf sebagai antara 5 peserta terbaik. Dalam pertandingan berprestij iCompex pula, beliau berjaya membawa pulang anugerah perak. Ini bukti jelas, idea dan inovasi anak Seri Indra mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia. Kepelbagaian bakat beliau memang tak dapat disangkal lagi. Di peringkat kebangsaan, beliau dinobatkan Naib Johan untuk Innovators of Tomorrow. Di peringkat negeri pula, beliau tunjukkan penguasaan bahasa yang hebat bila menjadi Johan Kuis Bahasa Melayu dan juga Naib Johan Bahasa ala Parlimen. Nampak tak? Dari sains hinggalah ke sastra, semuanya beliau kuasai. Ingat dah habis ke? Belum lagi. Kecemerlangan beliau juga melimpah ke bidang co-curriculum. Kreativitinya yang kita nampak sebagai pengurusi kelab media tu membuahkan hasil apabila beliau menjuarai pertandingan video TV PSS peringkat negeri. Dalam pada itu, semangat kesukaannya juga membara. Beliau berjaya meraih gelaran Naib Johan dalam kejohanan tenis. Dari kamera ke gelanggang tenis, memang luar biasa. Jadi, bila kita lihat senarai pencapaian yang panjang lebar ni, mesti kita tertanya-tanya, apa sebenarnya rahsia di sebalik semua kejayaan ini? Jom, kita selami pula apa yang menjadi tunjang di sebalik semua pencapaian beliau, iaitu nilai dan sikap yang ada dalam diri Humairah Ulfa. Dan petikan inilah yang merumuskan segalanya. Kecemerlangan bukanlah satu kemahiran, ia adalah satu sikap. Di sebalik setiap pinggat dan piala, ada sikap yang tak pernah kenal erti putus asa, ada dedikasi yang tinggi dan ada keazaman untuk sentiasa buat yang terbaik. Itulah dia, hati seorang juara sejati. Jelas sekali kan ya, perjalanan Humairah Ulfa ini bukan sekadar tentang koleksi anugerah. Kisah beliau ini adalah suluh harapan dan sumber inspirasi yang terang benderang. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua di Sekolah Kebangsaan Seri Indra. Sekarang, soalan ini saya pulangkan kembali kepada anda semua. Setelah mendengar kisah perjalanan Humairah Ulfa, apakah laluan kecemerlangan yang akan anda cipta untuk diri sendiri? Apakah legasi yang ingin anda tinggalkan? Jadikanlah kisah ini sebagai pembakar semangat untuk anda semua mencapai impian masing-masing.
Dengan itu, marilah kita sekali lagi dengan penuh rasa bangga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tokoh khas Sekolah Kebangsaan Seri Indra bagi tahun 2025, Humairah Ulfa binti Muhammad Rizal. Anda adalah inspirasi sebenar buat kami semua. Syabas diucapkan.